Seluar lah nak parking bas boleh, lori boleh. Ramai orang tanya kan, kat sini mudah ke parking kan? Macam abang ni komen, dia kata parking tak susah kan. So saya akan tunjuk apa tempat parking yang luas, yang lebih efisien lah untuk apa. Okey, sebelah saja daripada kedai kita, kedai baru kita sebelah kiri, dan tempat parking ni sebelah kanan apa. Ni boleh memuatkan lebih kurang 20 lebih dalam satu masa untuk orang parking kereta. So hampa parking, terus datang ke kedai. Parking memang luas. Belah sini boleh parking, belah depan kedai boleh parking, belah sini pun boleh parking. Dan saya akan tunjuk hampa extra parking. So yang ni kena jalan sikit lah, tapi parking dia memang mudah lah. Jadi kawasan betul-betul tepi jalan. So kamu boleh tengok kan, kalau hampa mai daripada sana, daripada Batu Kawan, tempat dia memang strategik. Sebelah kanan ni daripada Batu Kawan, daripada sana, daripada Juru Auto City bawah, Walda dengan Sungai Bakak sebelah sana. Kedai kita tengah-tengah bawah, dia center. Kalau hampa nak mai arah mana pun nampak kedai lah, insya-Allah tepi jalan. So kalau kita jalan sikit daripada kedai ni, lebih kurang dalam 50 meter. 50 meter ada parking lagi. Jom saya tunjuk hampa. Hampa lalu sini kereta. Okey, kita jalan kat ni dalam masjid. Straight ah. Okey, kita jalan-jalan. Kita tumpang masjid mah. Sebelah masjid betul-betul. Masjid Al-Jami' Al-Insaniyah 94. Seluar lah nak parking bas boleh, lori boleh. So saya nak jemput ramai-ramai untuk datang 2 sebelah. Okey, tunggu episod 88. Masih support tunggu episod 88. Guys, sampai jangan tak sampai.